Assalamualaikum, selamat tengah hari. Pada mulanya saya tak berapa yakin apabila dikatakan yang subsidi budi 95 iaitu yang melibatkan petrol RON 95 yang dari harga sebelum subsidi adalah RM2.60 apabila disubsidi seperti sekarang RM2.05 dan apabila dilancarkan budi 95 untuk RON 95 rakyat akan mendapat RM1.99 1 liter dan jumlah itu terhad untuk 300 liter di dalam waktu sebulan untuk setiap rakyat Malaysia. Itu yang kita faham mula-mulanya. Tapi apabila Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, berkata menyeru rakyat yang lesennya yang telah mati ataupun tidak aktif 3 tahun supaya segera mengaktifkan lesen ataupun membayar lesen itu untuk mendapatkan subsidi petrol RON 95 itu, saya jadi pelik. Ni apa jadi ni? Rakyat ni untuk beli subsidi tetapi mesti mendengar peraturan daripada Jawatan Pengangkutan Jalan yang mengkehendaki lesen mesti hidup. Dan apabila kita tengok kalau syarat macam tu, tak payahlah guna IC, guna aja lesen. Buat ajalah. Tak payah bawa IC, bagi lesen. Dengan automatik orang yang ada lesen ni dia ada IC. Jadi buat apa nak bawa IC tu? Rakyat yang ingin subsidi RON 95 mesti ada lesen. Kita merasakan kerajaan sudah tak ikhlas lagi. Yang pada asalnya nak membagikan kepada semua rakyat Malaysia terpaksa di-cut, dipotong-potong hanya yang ada lesen yang sah, yang berlesen sahaja. Ada pula yang secara berseluruh berkata lepas ni kerajaan akan minta mesti ada sijil nikah pula untuk mendapatkan RON 95 yang bersubsidi itu. Apa jadi dengan para isteri yang setiap harinya kalau keadaan biasanya suami yang bawa kereta, suami yang pergi kerja, dan apabila suami misalnya outstation tidak ada di rumah, suami isteri ini boleh bawa kereta, boleh bawa motor, dan untuk mendapatkan keperluan rumah tak apa-apa, nak keluar ke pasar, nak isi minyak, terpaksa lah bawa walaupun kita tahu tak ada lesen. Dan kerajaan pun tahu, rakyat Malaysia pun tahu, semua orang tahu. Ramai rakyat Malaysia yang tak berlesen, termasuklah yang baru belajar nak ambil lesen, yang dah lama ada lesen, lesen mati tak dibaharukan, yang betul-betul tak ada lesen dari awal sampai akhir. Mereka ini boleh bawa kenderaan dan boleh bawa kereta motor, cuma bawanya itu dikatakan secara haram. Tapi mereka ini rakyat Malaysia. Maknanya kerajaan ni nak bagi kepada orang ada lesen ataupun nak bagi kepada rakyat Malaysia subsidi. Kalau nak bagi orang yang ada lesen, minta saja lesen. Seluruh saja JPJ berada di pam, setiap pam minyak tu cek yang mana tak ada lesen, saman. Dan yang mana yang hulu IC dikesan tak ada lesen, terus saman. Barulah ada pendapatan JPJ. Mudahkan macam tu. Ini Anthony Loke mewakili kerajaan, yang diwakilinya adalah DAP, seolah-olah ingin mengauk program kerajaan untuk bawa duit masuk ke dalam kementerian dia. Tak banyak pun siap subsidi tu, 300 liter sebulan. Kalau ditolak dengan harga biasa ini lebih kurang RM18 sebulan je kalau menghabiskan 300 liter itu. RM18 sebulan ini hingga kerajaan mengkelaskan orang yang tak ada lesen ini sebagai rakyat kelas 2. Yang kelas 3-nya itu pendatang ataupun yang warga asing. Rupanya ramai juga warga asing ya yang beli RM2.60 tu. Mereka itu kelas 3, dan yang tak ada lesen ini kelas kedua. Jadi rakyat yang berada di kelas kedua ini, yang saya kira pun terlalu ramai juga. Maknanya mereka ini boleh berfikirlah apabila datang pilihan raya, mereka akan berfikir kerajaan ini nak letak depan, nak bagi menang ataupun nak letak kelas kedua, yang kemenangan yang kedua.